Di Rumah Putih, mereka mula mengakui kegagalan total strategi mereka terhadap Iran. Sekarang ini, pasukan Donald Trump sedang berusaha keras untuk mencapai perjanjian nuklear baru dengan Iran. Walaupun perjanjian seperti itu sudah pun dimeterai semasa Barack Obama dan ia berfungsi sehingga Donald Trump menarik diri daripadanya. Donald Trump sendiri sering membangkitkan isu itu dan mengkritik Barack Obama kerana perjanjian dengan Iran itu. Tetapi, mari kita bandingkan kedudukan mereka sekarang. Bagaimanakah perjanjian dengan Iran semasa Barack Obama dan apakah perjanjian dengan Iran yang mungkin akan diperoleh Donald Trump? Dan adakah ia benar-benar lebih baik untuk Amerika Syarikat dan seluruh dunia berbanding perjanjian yang ada semasa Barack Obama? Dan yang paling penting, adakah perjanjian baharu Donald Trump itu berbaloi dengan peperangan? Atau adakah lebih baik untuk mengekalkan perjanjian Barack Obama? Pendek kata, mari kita bandingkan mereka. Ini sangat-sangat menarik. Nama saya Alexi Pitcher. Mari kita bincangkan topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mula, saya ingin minta anda untuk melanggan saluran ini. Tekan butang suka untuk episod ini dan tinggalkan sebarang komen anda di bawah video ini. Jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini, anda boleh melakukannya dengan sebarang derma melalui pautan dan maklumat yang terdapat dalam penerangan video ini atau melalui kod QR di skrin anda. Dan jangan lupa untuk melanggan saluran Telegram saya, Peci News. Pautannya juga ada dalam penerangan video ini. Jadi, Barack Obama dan Donald Trump, kedua-duanya Presiden Amerika, berdepan dengan musuh yang sama, iaitu Iran. Dan mereka berdua mempunyai tugas yang sama, iaitu mencapai perjanjian. Tetapi Obama pada zamannya memilih diplomasi, manakala Trump memilih peperangan. Barack Obama dan gabungan antarabangsa yang luas ketika itu telah membuat perjanjian dengan Iran untuk menghentikan program nuklearnya selama beberapa dekad. Walaupun tidak semua orang menyukainya, terutamanya Israel dan Perdana Menteri Netanyahu, yang menganggap bahawa ini sebenarnya satu kelebihan. Donald Trump, beberapa tahun kemudian selepas memusnahkan perjanjian Obama dan kecewa dengan rundingan mengenai perjanjian nuklear baharu, telah bergabung dengan Israel dan memulakan peperangan. Tetapi tidak seperti Obama, Trump langsung tidak berunding dengan sekutu-sekutunya di Eropah dan Timur Tengah. Mereka hanya mengetahui tentang peperangan itu selepas ia berlaku. Namun, peperangan itu tidak berjalan sepenuhnya seperti yang dirancang oleh Trump. Amerika Syarikat dan Israel telah mencapai matlamat mereka dengan melemahkan tentera Iran serta angkatan lautnya. Begitu juga dengan keupayaan peluru berpandu mereka. Tetapi bahan nuklear Iran masih berada di dalam negara itu dan Republik Islam Iran telah menguasai Selat Hormuz, sekaligus memperoleh pengaruh baharu ke atas seluruh ekonomi dunia. Namun akhirnya, semuanya kembali kepada rundingan. Donald Trump jarang bercakap tentang Iran tanpa mengkritik Barack Obama dan Perjanjian Nuklear 2015 yang secara rasmi dikenali sebagai Pelan Tindakan Komprehensif Bersama. Pada 26 Mac tahun ini, Donald Trump berkata, petikan, Barack Hussein Obama, apa yang dilakukan apabila membuat perjanjian nuklear dengan Iran telah memberi mereka kebebasan dan kelonggaran berhubung senjata nuklear. Pada dasarnya, dia memilih Iran, bukannya Israel dan negara-negara lain yang tidak mahukannya. Pada 6 April, Donald Trump sekali lagi mengulangi naratif yang sama, mengatakan bahawa Obama telah membuat perjanjian nuklear yang menguntungkan Iran tetapi langsung tidak menguntungkan Israel. Donald Trump juga suka bercerita bahawa apabila perjanjian Obama dimeterai, Amerika Syarikat telah menghantar sebuah pesawat ke Iran dengan sejumlah besar wang tunai. Ia adalah sebanyak $400 juta dalam bentuk tunai. Perkara itu memang berlaku, tetapi itu adalah wang milik Iran yang sebelum ini dibekukan di Barat. Trump menggambarkan seolah-olah pentadbiran Obama menghantar wang tunai sebanyak $400 juta dalam beg kepada rakyat Iran sebagai balasan kerana mereka menandatangani perjanjian itu. Trump mendakwa kononnya Iran berjaya memperoleh berbilion-bilion hasil daripada penjualan minyak. Dan Trump juga suka menyalahkan Obama tentang perkara ini. Tetapi semua ini akhirnya mungkin tidak bermakna jika dibandingkan dengan bayaran yang Iran boleh tuntut untuk menghentikan perang. Dana baru ini mungkin termasuk bayaran yang dikenakan ke atas kapal-kapal yang melalui Selat Hormuz, wang daripada aset yang telah dinyahbekukan dan sudah tentu pendapatan daripada penarikan sekatan. Dan saya ingin mengingatkan, Donald Trump yang begitu mengkritik Obama kerana menarik balik sekatan ke atas Iran, kini dalam konteks perang telah menarik balik sekatan ke atas minyak Iran. Dalam konteks perang, bukan sebelum, bukan selepas, tetapi semasa perang. Tetapi apa sebenarnya yang ada dalam perjanjian Obama dengan Iran?
Perjanjian itu telah ditandatangani oleh Iran, 5 ahli tetap Majlis Keselamatan PBB, iaitu Amerika Syarikat, China, Rusia, Perancis, United Kingdom, serta Jerman dan Kesatuan Eropah secara berasingan. Jadi sukar untuk mengatakan bahawa ini adalah perjanjian Obama sahaja. Tidak, ini adalah perjanjian seluruh Barat secara kolektif, ditambah dengan Majlis Keselamatan PBB. Dan dalam perjanjian itu, Iran berjanji untuk menghadkan cita-cita nuklearnya, menetapkan had ke atas pengayaan uranium dan membenarkan pemeriksa antarabangsa dari IAEA menjalankan pemeriksaan di fasiliti mereka sebagai pertukaran untuk penghapusan beberapa sekatan ke atas kekayaan minyak mereka dan penyabekuan aset Iran yang dibekukan. Perdana Menteri Israel, Netanyahu, pada masa itu begitu bimbang dengan perjanjian ini, sehingga pada tahun 2015, beliau berucap di Kongres Amerika Serikat meminta agar penandatanganan dokumen ini dibatalkan. Akhirnya, Trump telah menarik Amerika Syarikat keluar daripada perjanjian ini pada tahun 2018 semasa penggal pertama beliau sebagai presiden. Walaupun negara-negara lain cuba untuk terus terlibat dalam perjanjian itu, Iran akhirnya telah melanggar syarat-syaratnya dan perjanjian itu gagal. Walaupun terdapat usaha untuk menyambung semula rundingan sama ada dari pihak pentadbiran Joe Biden maupun pentadbiran Trump. Tetapi pada penggal kedua, Trump memulakan perang terhadap Iran selepas rundingan mengenai perjanjian nuklear baharu gagal. Dan kini, selepas lebih sebulan perang yang sedang berlangsung, Trump sekali lagi cuba untuk mencapai perjanjian sendiri dengan Iran. Pendek kata, kembali semula ke meja rundingan. Dan di sini, penting untuk dinyatakan bahawa pada tahun 2018, ketika Trump menarik Amerika Syarikat keluar dari perjanjian itu, IAEA dan, yang sangat penting, Komuniti Perisikan Amerika Syarikat telah membuat kesimpulan bahawa sepanjang perjanjian Obama berkuat kuasa, Iran sebenarnya tidak berusaha untuk membangunkan senjata nuklear dan secara umumnya mematuhi had yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Walaupun begitu, Iran masih terus menyokong kumpulan pengganas dan mengekalkan keupayaan untuk membangunkan peluru berpandu balistik. Ia adalah satu perjanjian yang rapuh, tetapi ia berfungsi. Dan setahun selepas Trump menarik diri daripada perjanjian lama itu, Iran sekali lagi mula mengembangkan program nuklearnya secara aktif, terus memperkayakan uranium dan menambah kemudahan nuklear. Pada masa yang sama, Iran terus menyatakan bahawa mereka tidak akan membangunkan senjata nuklear secara khusus. Dan inilah perbezaan utama antara Trump dan Obama, iaitu daripada menghadkan pengayaan uranium, beliau mahu Iran menghentikannya sepenuhnya dan menyerahkan semua simpanan yang ada kepada Amerika Syarikat. Tetapi masalahnya ialah, akibat perang yang dicetuskan oleh Amerika Syarikat dan Israel, Iran juga mendapati bahawa mereka mempunyai kuasa ke atas ekonomi dunia dengan mengawal Selat Hormuz, di mana kira-kira 1/5 daripada bekalan minyak dan gas asli dunia serta 1/3 ekspor dunia biasanya melalui kawasan itu. Dan kini, isu perjanjian itu tiba-tiba beralih daripada program nuklear kepada isu kawalan ke atas Selat Hormuz. Tetapi yang paling penting, Iran akibat perang itu menyedari bahawa mereka boleh memperoleh pendapatan yang lumayan daripada selat tersebut. Jika kita bercakap tentang $1 untuk setiap tong minyak yang melalui selat itu, seperti yang dinyatakan sebelum ini, maka darabkan jumlah itu dengan 100 kapal yang melalui selat itu setiap hari. Dan anda akan mendapat jumlah yang besar bukan sahaja cukup untuk memulihkan tentera Iran dengan cepat, malah untuk memodernkan mereka juga. Maksudnya, Donald Trump begitu tidak berpuas hati dengan pelepasan $400 juta kepada Iran pada tahun 2015 dalam perjanjian itu, sehingga beliau menyebabkan situasi di mana Iran berpotensi mendapat berbilion dolar begitu sahaja. Tetapi adakah terdapat peluang untuk tidak memulakan perang? Sebenarnya, tiada siapa yang tahu perkara ini, kecuali mereka yang terlibat dalam rundingan. Tetapi sehari sebelum Trump memulakan perang, Al-Busaidi, iaitu orang tengah Oman dalam rundingan itu, menyatakan bahawa Iran telah bersetuju untuk melepaskan simpanan uranium yang diperkaya, secara tidak boleh balik menurunkan tahap pengayaan uranium itu ke bawah paras semasa, yang hampir kepada tahap yang diperlukan untuk menghasilkan senjata nuklear. Kononnya, Iran bersedia untuk membuat kompromi. Dia berkata, okey, sekarang kami memperkayakan sehingga 60%, kami akan turunkan tahap itu. Tidak akan memperkayakan setinggi itu. Dan uranium yang sudah diperkayakan sehingga 60%, okey, ambillah. Tetapi secara keseluruhan, kami tidak mahu meninggalkan idea pengayaan uranium.
kami akan turunkan tahap, biar MGT periksa dan sebagainya. Tapi di sini ada satu pemikiran yang menarik. Pegawai Oman yang sama dan beberapa pegawai lain kemudian memberitahu bahawa utusan Donald Trump, Stephen Witkoff, menyatakan bahawa Iran percaya mereka mempunyai hak yang tidak boleh dinafikan untuk memperkayakan uranium. Jadi mereka tidak mahu berkompromi. Maksudnya, mereka faham begitu. Dan sekarang, beberapa pakar meragui sama ada Stephen Witkoff benar-benar faham tentang jenis kompromi yang Iran sanggup lakukan kerana Iran dikatakan bersetuju untuk mengurangkan tahap pengayaan supaya mereka semakin jauh daripada menghasilkan senjata nuklear. Tetapi Witkoff mungkin menganggap bahawa hakikat pengayaan itu sendiri sudah merupakan jalan ke arah bom nuklear. Sedangkan itu sebenarnya tidak benar sama sekali. Saya nak tambah lagi. Sangat banyak negara di dunia ini yang memperkayakan uranium. Sebab uranium diperlukan untuk operasi loji jana kuasa elektrik. Dan itu memang jelas. Dan Iran berkata, okey, kami akan turunkan tahap itu. Kami akan turunkan dengan ketara. Dan yang ini, yang sudah diperkaya, ambillah. Tetapi pakar-pakar berpendapat bahawa Witkoff mungkin tidak faham apa yang sedang dibincangkan. Dan selepas 40 hari perang berlalu, rejim di Teheran masih berkata perkara yang sama. Iran mempunyai hak yang sah untuk memperkayakan uranium. Untuk program tenaga yang tidak melibatkan penciptaan senjata nuklear. Jadi, apa kesudahannya? Sama seperti semasa Barack Obama, rejim di Teheran tetap menuntut agar sekatan terhadap minyak Iran dibatalkan. Apa yang Donald Trump sebenarnya sudah lakukan buat sementara waktu, by the way. Tetapi kini, Iran juga mahu memformalkan kawalannya ke atas Selat Hormuz. Ini bermakna rejim itu boleh mendapat lebih banyak kuasa berbanding sebelum ini. Malah, lebih banyak kuasa daripada sebelum perjanjian Barack Obama sendiri. Perjanjian yang sering dikritik oleh Donald Trump. Di sini saya akan berhenti seketika. Sila tulis pendapat dan kesimpulan anda di ruangan komen di bawah episod ini, langgan saluran ini, tekan loceng dan jangan lupa untuk tekan butang suka jika anda ingin menyokong kerja saluran YouTube ini. Anda sudah tahu apa yang perlu dilakukan. Anda boleh lakukannya melalui donat. Semua pautan dan butiran pembayaran ada di dalam deskripsi video ini atau melalui kod QR di skrin anda. Dan jangan lupa untuk melanggan saluran Telegram saya, Pecenyu. Pautannya ada di dalam deskripsi video ini. Kami akan berkongsi berita terkini sebaik sahaja kami menerimanya. Itu sahaja untuk kali ini. Jaga diri anda. Jumpa lagi.